Guys, mana nak tengok action dia. Sekejap Okay guys, mana nak tengok action dia. Dia orang daripada loop fishing yang baru ni, loop Stryro size 110. Berat dia berapa 21 gram. Dia pendek sikit. Yang ni versi adik dia lah. Ni action dia guys. Lama zigzag memang kalau Toman nampak memang geram. Confirm. Kita boleh target lah Toman kejap lagi, kalau ada lah. Okay, macam tu. Oh ni dia juga ada. Comel sas. Aduh, release lah. Banyak rawai ada, lagi ada, bawang pun ada. Macam-macam dia. Okey, ni proses nak masukkan hook. Masukkan SP dalam hook. Ketuk. Masuk ikan ni. Kau kayu tu. Toman ke apa? Toman. Buah kayu pula. Banyak no toman kat sini. Besar. Tu. Ni apa ni? Rawai apa ni? Rawai. Banyak no toman tiba-tiba. Banyak sangat. Okey guys, macam itulah nak masukkan dia Selepas dia loop fishing, nampak action dia. Mana toman tak geram. Ada rawai lagi depan aku. Oh lah. Toman dia tak makan ni ke? Tajuk. Tadi ramai. Ha? Tadi ramai. Tajuk ramai. Ada tu. Betul juga. Lebih 100 ni. Boleh sama tuangin ada orang. Dalam pokok-pokok rasau ni juga dia nak duduk Banyak gila tajuk. Ya, tajuk rawai. Kau ni jaring kau ni. Tak jangka dia keluar. Ini. Ada lagi tu. Dia maintain tu. Aduh. Kau dengar tu dia. Tu suara tu. Ada gangguan. Kasar dia. Try balik ni. Dia ada celah ni tadi. Kan? Dia wujud anda. Mana? Ini tumbuk depan kau ni. Boleh masuk ujung. Ada yang. Dah boleh. Kat dalam tu meletup-letup Sekejap lah. Benda tengah letup-letup. Pujuk je lah. Ha? Tepi tajuk. Meletup lagi.
Tak dalam pun ni kita ni. Hup, kena guys. Ruan. Ruan. Aku dah ingat kata Oman lah tadi. Aduh, ruan yang makan So plastik daripada Loop Fishing guys. Mantap. Aduh, dapat kan? Memang mantap. Ha? Ambil Strike. Mantap. Udah dekat. Ada dah lepas. Tak pasti dapat. Ada ikannya lagi tu. Tak ada sangkut tu. Sangkutnya. Mantap. Keluar. Pakai apa? Dah terangkat. Dia lawan lagi. Mantap saiz. 1 gram ada. Beg aku. Beg aku. Boleh tunggu lagi ni bagi jap. Beg saya. Aku bagi saja. Good size. On popper. Bujuk lagi jap bagi. Okey. Dah pujuk. Kasar juga tu. Ambil gambar. Ya raput. Ha. Nak juga. Jap. Baju. Jangan. Baru daripada joki adik. Dengan sebar on popper. Kita tengok berapa gram. Sekejap Tak keluar. Oh, dia tengah ni. Sekejap. Dia kena tarik dulu. Lepas tu baru masuk dalam. Dia tak main ni. Sekejap. Tak keluar tu. Naikkan balik. Ramai dah sebarang je. Lebih kurang 360 gram. Tak tahulah akurat ke tak Aduh. Nampak dia kat situ tadi. Dia Ya. tembung. Cantik sini. Aku ni tadi dia besar. Dia bangun. Ini apa-apa lah. Dia pakai lepo. Aku kat situ tadi dia lah bagi. Yang aku cakap ikan ruan kan. Dia Ha. Baru ni. Oh, belah kanan tu air terus ni. Ada mi. Oh ni. Ya. Ha. Tak letak bagi. Dengan bagong juga. Kecil ke buat besar ni? Aku dah dia orang dah nak atas air baru dia Nak nyambut, nak ambil. nyambut Ramadan. Nyambut Ramadan. Ramadan esok. Dah keren tengok dulu. Keren tengok. Dah bau pula dah. Dah bau tu.
Ada saiz pula tu. Dia kena senyap lama kan. Tiba ada. Betul tak nak layan dia orang besar. Tak nak tak nak layan. Dia orang sedikit. Ui, terkejut aku. Ada. Masya Allah. Depan mata. Tak, kecil. Ada kan? Ada. Dia nak kena tunggu 2 minit Ah. baru dia datang balik. Kejut si aku. Kalau saya besar tadi, macam mana? Ui. Tak. Curut. Tak mata. Ha? Daripada popper look fishing guys. Daripada popper look fishing meletup kat depan tu tadi. Tak lekat pula. Proper kan? Proper tak lekat. Mana tu? Ada lagi main. Kita popper balik lah. Dia nak popper pula Dia boleh keluar daripada kayu tu tadi. Kejut jantung aku. Dah tertribut tak kena betul Tu lah. Dah kena? Tak kena lagi Dah sekali kena. Tak kena mula kan. Itu? Proper tu tak lekat lagi. Apa siap ada? Dia keluar daripada sini ni. Ni depan depan ni. Tak tahu lah. Tak tahu. Tak nak ambil betul-betul lah dia. Tak lekat. Kena ke ni? Tu lah. Masuk popor pula tenggelam lagi tak pun. Sebab dia ni arus tolak tu dia. Yang ini besar ni Ha? Dia jangan sampai aku spoon treble hook lah. Tahu nasib dia ni. Kalau aku dah spoon treble hook. Tapi masalah ni dah 6 hook pun tak dekat dia. Macam mana nak aduh.
Asal lama pujuk dia. Kan? Dua kali Apa? Asal 2 kali. Apa? Hmm. Aduh. Saya ambil lagi sekali. Lepas jatuh aku sangkut tu. Terus. Tak berhati. Return lagi. Aduh. Tak kena. Aku sangkut. Ha. Jatuh daripada situ. Jatuh dia terambil. Kenapa dia orang tak nak? Nak pukul pula. Betul. Tapi tak lekat. Ambil juga. Betul. Datang lagi. Macam tu lah kalau main popper. Benus. Ambil betul-betul. Ambil betul-betul. Ya Allah. Dia main-main lah Dia tak ambil betul-betul. Dia geram ya. Dia gendam. Ha. Dia bukannya nak makan. Dia macam Kecil-kecil bermain-main. Bawah tu pula dia duduk. Betang dia ramai berani. Bawah tu ramai baik. Wih, bawah tu kat tempat arus tu Betul. Ni. Ni. Tepi tu. Tu. Letup limau tu. Jom limau tu nak. Yang sini. Yang sini daripada tadi tak nak ni. Tak dapat lekat. Tak lekat. Dia tak ni lah. Kena. Kena. Oh, toman. Lah. Toman ni. Anak toman ni kau ambil. Ya Allah. Toman ni. Atas bawah kau. Ibu aku tak boleh lepas je. Badan kau sampai besar ni. Lekat kuat pula baik. Ui. Geram pula aku. Kat sini ni. Aduh.
Dah. Mani. Kau mani pula. Buah kayu tu je ke balik? Ha. Tak ada aku dulu gini ya. Dulu gini. Ha. Yang ni. Ada. Nanti sebarang ni.